Mau ke mana kita? Gelap oh. Tak nampak. Manual. Jangan kalau Traffic light merah. On the way ke Dabong. ya. At 9. Sekarang pukul 9 suku. 9. Yeah. Hijau. Let's go. Let's go. Lepas ni. Dia kena ke depan je. Dia kata Kejadian tadi, dia letak break. duit kena telan 200. Asalnya kita nak guna jap sabar mu. Sabar. Okey. Tak masuk ni. Okey. Sebenarnya asal kejadian dia, kita orang nak guna kad untuk isi minyak. And this is semua first time berlaku. Lepas tu buat bijak. Anak aku lah. Paling ke depan. Paling ke depan. Volunteer. Lepas tu tekanlah kad tu macam touch kad tu. Kita tak masukkan amount apa benda. Lepas tu tiba-tiba dia cakap lulus. Lepas tu cakap tapi kita tak masukkan amount. Amount nak isi berapa kan. Lepas tu try lah sekali lagi. Sekali kita masukkan amount. Lepas tu sebelum kita orang bayar tu try lah buka BSN dulu nak tengok transaction dia kan. Tiba-tiba tada! Kena deduct 200. 200. Member mentah-mentah member. Kalau bank aku dengan Nisa tak ada. Tak ada. Tak cukup. Tak lulus. Tak lulus. Nak kejadian jadi tu. Aku buka semua BSN aku. Aku je tengok aku balance aku ni. Kejut. Balance aku ni. Tak boleh tengok tu. Ya itulah. Lepas tu sekejap. Begitulah kira-kira kejadiannya. Macam menyeramkan je dari bawah ini. Biasalah malam. Okay, lepas tu pergilah beli makanan. So, dia sisa makanan. Total damage aku tadi 10 ya, Masuk seminggu 80 sen. Yang ni RM6.5 total damage. Ya. Kita beli air ada plus. Ya, aduh zero sugar member. Aku beli lime. Patutnya kan dia sugar lah kan? Ha? Bila kita naik dah tak ada gula. Aku beli yang lain. Aku beli lime. Okay, esok kita minum air Nisa. Aku beli lime. Update kehidupan Masjid Mukim Jelawang. Tadi kita tersesat di bawah flyover. Jaraknya, bukan jarak, masanya estimatenya setengah jam je. Tapi kita punya pusing take time sampai sejam. Ujian kedua di malam hari. Itu baru ujian semasa tau. Dia ada ujian sebelum. Tak ada terlepas. Tak ada. Nauzubillah. Yang Sebelum tu tu paling kena banyak doa sikit. Dia masuk pula. Begitulah update masalah yang kedua. Stay tune untuk perjalanan yang seterusnya. Sekarang kita kat masjid dan sudah mahu ke Stone Hill Resort. Malah teringat nak record. Malah kita sampai sini dalam pukul 12. Sampai-sampai kita tidur. Ini charge full. Tok mana? Dia punya tabung dekat luar. Sana. Nak bawa. Kita Allah cahaya kuat. Kita sudah mau bertolak ke Stone Hill Resort. Dok plannya pukul 3.45 ni pukul 4 dah. Pukul 4 dah desan dah benar. Pukul 4 dah gerak. Pekal lah. Dok. Pekal lah Rozi. Hari tu mungkin je lutang ya kok. Ish. Tak boleh jadi. Ni driver. Sembang dah kau. Driver cakap mata dah driver. Cakap mata. Nampak jalan.
Driver tidur. Abang kata Razik kalau tak mandi tak cakap mata nak jalan. Kenapa? Gelap mata. Tak tahu lah. Aku takut dia mandi dah pun tutup juga putih mata. Okay. Masa aku bilang tak ada mandi tak ada orang. Tak ada orang je dah. Kita sudah sampai di starting Ini point. macam nak kena ambil gambar tak perlu bubur. Sebab ini hari Hari orang tak cuti. Weekday hari Ahad. Inilah situasi sebelum naik. Saya sedang nervous sebabnya dia kata bukit semakin gaji. Ini bukan steady. Hargas. Orang saya sabar dah. Gunung apa tu? Oh ya. Allah. Sama mana tak? Aku tak bisa ya. Besar. Laku. Dia sepakai lagi. Sekejap weh. Ada air ni? Ada air? Kau nak jangan suruh on track je. Cerah. This is our tour guide kat belakang. Itu dia. Apa perasaan anda? Rating nervous? 100%. Sebab saya terlalu cuak sekarang ni. Cuak. Okay dah. Panjang-panjang alik atas pula. Pukul apa sekarang? Sekarang pukul 4.20 something. Kita akan tunggu sampai 4.30 baru kita naik. So sekarang kita relax-relaxkan Mania nervous dan bagi tanda hujan merandas. And get ready. 4.30 kita jalan. Okay. See you. Sakit mata. Ya dah. Orang bunuh dia. Kamera belakang. Boleh dah. Sikit. Kan guna flash phone je. Flash phone much better. Kita berehat di checkpoint pertama. Titik nampak? Titik belum. Gitu lah. Bagus setengah jam mana. Tapi setengah pun. Tak sangat ke? Ambil. Apa? Kita pergi ke viewpoint ni. Hari nak Oya Mata tu lah. Ada lain juga boleh. Lepas tu kita pergi Semaya ni. Kita keluar. Ada toilet lah? Ada toilet. Tapi belakang ni. Oh. Nanti kena bertemu ya. Okay, jom. Sama. Celup. Bintang, bulan. Allah. Kita sudah sampai ke Kem Bahar. Allah. Benda ni nampak video dengan jalan macam ni. Sudah sampai di Kem Bahar, tak nampak apa. Macam tu lah. Nak pergi solat dulu. 4 PM. Ya. Kita dah sampai. Mau solat subuh dulu. Solat subuh. Siap damai ya. So kita nak bersiap je. Nanti kita akan pergi kat tempat Viewpoint. carpet. Ain. Kan? The view. Macam profesional. Boleh. Kan nak nampak angle ke macam mana ni? Sarai. Angle ke? Kita kena tunjuk sana. Kena buat time step.
Cuba mari ni. Tengok angle. Ya. Pandai. We need to capture this. Allah, finally. Allah, duduk. Weh. Tengoklah sana. Terkejut. Orang. Cukup dah video. Cukup bilangan. Ada yang kena tinggi ke? View. View. Kita lari dah balik. Nampak tak nampak kabut awak aku. Tapi nampak okey. Aduh. Apa perasaan anda? Mengah. View dia sangatlah menghilangkan penat. Ya. Love. We having breakfast. Roti with susu. Let's having some breakfast, okay? Some ke? Maaf. Breakfast je kot. Mana breakfast? Cuy, enggak bisa bahasa Inggeris. Kita pakai kaki buat tripod. Tengoklah aku makan. Dah lupa storage ke apa. Makan dulu. Roti. Bagi tak pecah. Ini awak aku buat dalam kaji. Jangan mari. Elok aku kaji ni. Tak ditumbuh sayap dah. Aku nak tumbuh. Ni aku dah akak kamera menganying aku. Ha? Dah akak kamera dah menganying aku. Kenapa? Ya. Cukup tapi nampakmu. Hai. Followers Nisa. Subscriber aku ada 6 juta. Perasaanmu? Perasaan ada link tu. Ada lift lah tu. Naik pandai, turun tak pandai. Ada sayap tak? Kita balik pasal cendol tadi. Cendol. Apa nak record duty dia. Lepas ni kita pergi cendol ke banding. Oh. Cari cendol, siapa yang bayar? Aku bayar kau. Oh. Verified. Verify. Jom. Bengkak kaki aku. Bengkak lutut aku. Special. Channel special. Jangan ajak. Ha? Jangan ajak. Tak ada. Aku rasa salah. Selamatkan skill ni. Tunjuk sikit bengkak. Kalau tak jatuh dua-dua. Ada orang tak? Sampai dia. Boleh subscribe YouTube aku. Nama. Ada 6 juta dah biar. Cukup dah. Pada 6 juta tu ya. Orang lagi. Member tidur. Lena pula tu nak bawa dia tidur. Dia tak pada. Kita dah nak menuju ke next station. Apa? Kolam Puteri. Kolam Puteri. Dah. Hari kawasan.
Kolam Puteri. Alah, tak nampak. Ya, boleh mandi optional lah kalau nak mandi. Sejuk lah, nak mandi. Tinggi. Aku kena Sini air was dia, like. aku gerik dia ni. Wah. Ni kita turun dan berhenti di Checkpoint pertama. checkpoint pertama. Tapi dari pertama, Pertama tu dah turun dah lah. 30 minit je. Cakap aku. Dan ada jun tu ke mana? Bawah. Ada jun bawah ni. Bawah lah. Tempat kita ambil gambar tu. Bonus tong. Tapi kalau kita nampak view ya, tahu kita tengok. Bertenaga lagi tak? Okey lagi. Masih bertenaga ni? Kaki gigi dah sikit. Ai, Lemah lutut. jangan lemah semangat. Lemah lutut tak apa. Ya dah, kita turun. Beres tak? Beres tak? Tak beres. Mana Razik? Ain dulu. Mana ikut? Kita dekat Jelawang Waterfall. Mana? Tinggi. Main air. Main air sejuk. Tadi aku main air dah. Tadi aku main air, aku naik tinggi tapi aku tak turun. Sebab takut. Hai. Apa perasaan anda setelah tiba di checkpoint ini? Macam wartawan. Nanti kena patah balik pula. Apa rasa boleh teruskan tu? Sampai. Sampai sudah. Balik tinggi. Mudah-mudah gitu. Tiga. Bergegar-gegar. Gegar-gegar boleh jalan. Bergegar-gegar aku sambil jalan. Dia punya tu kalau 3 kali dah tu. Sudah ke bawah. Beres. Beres. Rate track. Makin. Menarik. Dia punya menarik tu 100 infinity. Tapi letih dia tu infinity juga. Gambar nombor 1, letih nombor 2. Dia macam agak mencabar. Tapi untuk orang yang minat suka hiking, it's okay. Sebab dia boleh. licin lah, licin. Boleh je nak proceed slow tu boleh. Yeah. And worth it. Kalau repeat,
Saya tak minat nak repeat tempat sama. Tapi boleh Repeat, suggest. boleh suggest. Boleh recommend. Kita nak pergi cari bukit lain pula. Okay. Gitu. Bukitnya tak semari dah, tapi kita mari dah kan? Itu kata-kata driver lah. Kita ikut buah driver. Allah. Wah, begitu. Sesi meng-airdrop gambar. Apa yang nama Tira? Allah. Kita on the way ke kedai makan. Masalah dia sekarang minyak tak ada. Sesi minyak jauh. Jadi semoga selamat dan tiada masalah. Okay. Muka dia dah pakai Now kita dekat Sungai Kenerong. Macam hujan lah? Ya, hujan. Macam hujan. Ramai juga orang. This is Sungai Kenerong. Baru masuk ketar member. Ha? Mandi? Hujan ni. Baru tak semandi ke? Tak semandi ke? Dia tak main air bawah. Dia main air atas. Sudah pulang. Balik. Dah bukit bunga dah pun. Balik. Ada 2 jam lebih kurang lagi.